SK Konvent Tanah Rata Cameron Highland adalah sebuah sekolah berprestasi tinggi yang dipimpin oleh Cikgu Nurzihan. Banyak pencapaian-pencapaian yang telah dicapai. Di Pahang, banyak sekolah yang berjaya seperti SK Pejeras, Sekolah Krau, SK Tasik Chini, SK Postmansion, Cameron Highland. Tetapi malang sungguh, segala kegemilangan tidak kekal lama kerana tidak ada grooming oleh pihak PPD ke sekolah-sekolah yang telah ternama tersebut. Maka segala kejayaan, segala kegemilangan sekolah itu seperti sekolah konvent kembali asal. Perkara begini tidak seharusnya berlaku kerana semua tenaga waringgit, pengujudan tim yang mantap, warga sekolah yang mantap untuk membina sekolah taraf, sekolah berprestasi tinggi. Rugilah mana dia nilai tambah dan mencipta nilai passing pattern pada orang baru.
Ada cikgu tu murid nak tanya. Awak nampak tak apa yang berlaku kat sekolah? Ke sama dengan sekolah awak ya? SK 9 ya? Patut tak sama dengan sekolah tanya. Ada? Okey, tak apalah. Tak mau berani tanya. Okey, cikgu teruskanlah. Cikgu nak ambil gambaran saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan guru besar pengkanan grooming leadership sekarang ini, saya bersama Nur Jihan, Rida Rudin, sahabat. Kami selalu berjumpa di SMOA Peringkat Kebangsaan. Pada ketika itu, setiap tahun pihak BPSH KPM adakan perjumpaan seluruh guru besar SMOA Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur, di Pahang. Ada tempat-tempat tertentu, bukan di Kuala Lumpur saja. Jadi alhamdulillah, saudara sahabat saya di Merzihan ini memang legend lah bagi saya, rakan-rakan legend. Tak ada lah ganti yang takat ni, tak ada lagi lah. Mengapa saya buat klip video ni? Sebab saya nak kongsi mengakar, merimbun, menggapai awan sekolah SMOA khasnya lah. Sebab masa saya di jabatan dulu, SK Pederas terbaik, Tasik Chini, Post Manson dan banyak lah. Negeri-negeri lain pun ada, SK Kudung. Tapi sekarang ini dah tak menyelah. Jadi saya nak kongsi pengalaman dengan sahabat saya ni. Silakan Cikgu Nur Jihan untuk menerangkan bilateral berengkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada Haji Ibrahim ni, sahabat lama saya, sahabat sama-sama di SMOA Peringkat Kebangsaan, zaman-zaman kegemilangan SMOA lah. Itu pandangan saya lah. Di atas kegigihan, walaupun beliau dah bersara, tapi masih lagi meneruskan jiwa semangat kental dalam memajukan SMOA lah pada saya. Saya sebenarnya dah bersara daripada sekolah pendidikan ni sejak tahun 2021, maknanya dah 3 tahun dah bersara. Tapi memandangkan rakan ni begitu bersemangat, jadi saya kata menyokonglah hasrat murni beliau ni. Itu juga merupakan kejayaan lah, kesungguhan kita bekerja. Telah membina semangat saya untuk bekerja secara berpasukan, sebab dalam kejayaan mana-mana pun kita mesti bekerja secara berpasukan. Dia bukan one man show. Kalau one man show, kita takkan kekal lama. So kejayaan itu diteruskan lagi apabila saya diberi peluang menjadi guru besar di SK Convent pada tahun 2002. Di situlah bermulanya kepimpinan sebenar saya lah, Convent Cameron. Jadi di situlah bermula cabaran saya lah sebagai sekolah bantuan modal yang serba daif zaman itu. Di PSR pun nak kata hebat, biasa-biasa saja pada masa itu, dan sekolah cukup daif sebab dia sekolah bantuan modal tidak mendapat apa-apa bantuan pekerjaan. Maka semangat berpasukan yang saya bina sejak 2002 sehinggalah 2013, saya ambil masa lebih kurang 11 tahun. Alhamdulillah 2013 SK Convent dianugerahkan sekolah berprestasi tinggi di atas kerja kuat yang telah kita bina bersama-sama dengan guru-guru yang memang berjiwa besar lah untuk melihat kejayaan sekolah SK Convent Cameron Highland. Karena kita anggap sebelum ni Cameron Highland merupakan macam pada saya lah, pada pandangan biasa, cikgu guru dia anggap sebagai sekolah buangan, cikgu-cikgu je, guru yang ada masalah hantar ke Cameron Highland. Tapi alhamdulillah berkat kesungguhan bersama guru-guru kepasukannya, 11 tahun kita bentuk membina kecemerlangan, akhirnya diberi anugerah sebagai sekolah berprestasi tinggi. Itulah anugerah tertinggi yang saya pernah dapat lah, tahun 2013. Walaupun sebelum itu berbagai anugerah, tapi anugerah biasa di peringkat negeri,
peringkat kebangsaan belum terselah lagi pada ketika itu. Cuma kelebihan kami pada masa itu, kami berjaya membina jaringan rangkaian dengan sekolah-sekolah antarabangsa sebelum kami dapat anugerah itulah. Itu sebab kami dapat anugerah SBT. Kami dapat membina jaringan dengan Thailand, dengan Indonesia dan juga dengan Singapura, beberapa sekolah atau institusi yang telah bersama-sama membangunkan SK Convert. So alhamdulillah, saya diberi peluang sehingga tahun 2015, 2 tahun selepas SBT diberi anugerah, saya ditukarkan ke SK Mensa